pagi, dah pukul nak masuk 8 lebih kot, setengah jam. Bawa Aswad pergi klinik. Dia demam, batuk, sesama, sakit tekak. Sakit tekak tu nak teringin nak makan nasi minyak ayam pedas tengok. Semalam tak makan nasi, satu hari makan bubur pun tak lepas. Sebab bila makan dia tenang balik. Hari ni habis makan nasi. Nak pergi klinik lah. Bagus sangat. Dah bekal siap beli kuih tepung takung sama dengan kuih bakar. Nasi ni tau Pak Alung dia tekan nasi. Alung pun tak sakit dekat belakang. Tengok pukul perut muka dia. Dia beli nasi dagang sama nasi lemak ayam. Nasi dagang tu Abang Siti dah lama dah teringin nak makan. Tak apalah, kita tak sihat pun dah nak makan sangat. Makan je lah, nanti makan ubat. Hari ni sih tak sarapan lagi sebab pagi tadi kita makan ubat untuk vitamin lutut ni lah. Tak pagi dia saraf tu sakit sangat. Nanti dia tunjuk sebab Siti tak nak berikan ubat tu sebab Siti baru je makan. Dah. Ha? Minum air babi. Nak air tak air? Nak air tak? Ha? Ha, minum dulu. Nanti kira-kira kalau benda tu ada kesan lah. Sebab kalau ikutkan dia cakap 3 beg tu dia macam susu tau. Dalam susu dah isi semua benda. Ha? Kan mana cakap jangan tidur atas simen. Tidur atas simen lagi sakit badan. Ha? Atas dalam tadi spray dah sekolah. Spray tak hilang. Atas ni tak lagi dia macam Toto kan ada. Ha? Toto kan ada. Tak jumpa cari Toto mula. Bukan meletak atas lembek mu. Lembek kat luar tu. Tak. Kau kali macam kat jangan tidur. Lembek abang tak boleh pakai. Bawah dia bersedia dah tak kuat. Bukan suruh tidur kat atas tu. Kau tu untuk kat bawah. Lembek tu waktu untuk kat bawah. Itu dah tak boleh buka. Dah lama tak kerti lah. Buat serum macam ni. Lepas kalau buat serum. Serum sana. Kepala tu bawah katil. Nanti mak tunjuk lah balik. Dia tidur atas simen. Badan dah sakit. Sebab badan dia panas. Sebab tu dia tidur atas simen. Habiskan tu nak pergi klinik ni. Adik. Habiskan tu air tu nak klinik dan ni nanti lambat-lambat lagi balik. Itulah Siti nak berasu pergi klinik. Ni dah abang bekapkan nanti balik lambat tu tak sempat masak boleh makan ni dulu. Abang terus tak pada batuk. Itulah Siti pergi klinik dulu. Kita dah sampai dekat klinik lah. Tapi tak tahu dapat nombor berapa. Orang kat ramai juga lah, mungkin lambat lah sikit. Sebab hari ni Senin. Hari Senin ni biasanya orang ramai dan lambat sikit lah. Dia buka awal. Biasanya dalam pukul 8 tak Cik Siti. Klinik Al-Razi. Lekor kan memang masuk ada rekod juga kat sini lah. Tengok dia start batuk. Pakai tisu tu mana? Ha. Dia lupa nak bawa berapa tangan. Biasa dia bawa berapa tangan. Kalau ikutkan cikgu dia suruh sekolah sekarang ni, saya takut nanti jadi apa-apa susah. Sebab cikgu orang tak ada kan. Tak ada dekat rumah. Jadi nak pergi ambil dia tak ada orang. Jadi lepas tu ada klinik. Ubat dia dah makan dah habis. Tapi tak ada respon lah sebenarnya. Kemungkinan mana dia Nur Hanan tu perempuan. Tak tak apa pun Z. Mana ada Z? Izwan tu. Tak apa dah Z ada Z. Itu Muhammad Izwan. Mana ada Nazrul kat situ? Tak pasal apa kalau nama apa. Tu. Nama apa? Bukan. Dia punya tak nampak kan. Tak nampak dia punya. Dia bagi macam tu lah, bilik-bilik ke bilik macam tu. Dia tak tahu berapa bilik yang dibuka lah. Sebab sementara ni dalam nombor 1 dengan nombor 2 apa dia.
pagi semangkat. Ha? Berat 1 kilo. Apa cara nak penat macam pangkat satu. Kau batuk tu. Sebab tu dia jadi macam nak lelah. Sebab tarik batuk. Dia batuk je semalam. Tak tahu dia boleh tidur ke tak. Ubat tu memang dia makan. Saya tak tahulah saya nak cakap tak kerti. Dia kita tengoklah, mungkin lah dia bagi antibiotik kot hari ni. Kita tengok dulu lah. Kena sedut lah pula dah. Sebab dia batuk. Saya suruh dia sedut. Sebab dia nak semput. Doktor cakap dia ada benda dah dekat dia punya dada. Dia kalau ikut Siti 3 kali lah hari dia kena sedut macam ni. Dia cepat semput lah macam tu. Sebab dia batuk tu lah kuat kan, jadi macam tu. Tak tahulah. Tak payahlah cakap. Habiskan dia punya tu. Adik cakap semput kan. Sebab tu dia sedut. Dia semput. Tapi dia sekali pun dia memang tak ada semput. Tapi sebab batuk tu jadi semput. Dah 5 hari dia kena macam tu. Terpaksa bawa datang kat klinik lah. Untuk bagi dia sedut dia punya kahak. Untuk buang dia punya kahak. Sebab dia cakap kat doktor tu tadi, bila dia makan muntah, mana ada benda yang kat dada dia tu tendang balik makanan dia. Semalam daripada pagi sampai ke malam dia tak boleh nak makan. Saya beli bubur pun tak makan bubur tu, makan 3 sudu keluar balik. Pagi ni kita tengok dia makan nasi habis tadi. Sebab semalam tak makan. Tangan dia start shaking tu mana getar lah. Tangan dia getar, dia tak ada macam manis. Cuma berat badan dia melebihi had pada umur tu je lah. Dia kena maintain untuk start batuk. Maintain untuk apa orang cakap, turunkan berat badan dia. Sebab ni dia tak makan sayur sebenarnya. Dia tak suka makan sayur. Sebab tu badan dia macam tu. Makanya berzat tu tak ada pada tu. Kita tanya pasal vitamin, dia cakap vitamin tu boleh membantu sebenarnya. Tapi tak tahulah Siti nak cakap tak kerti juga. Itu motif atas seorang doktor lah. Atas bukan semua doktor bagi pendapat tu. Orang cakap kita hanya nak tahu. Tak dengar. Habiskan ubat dia. Sebab doktor cakap suruh habiskan ubat dia baru itulah. Kita tengok ubat dia apa dia dapat.